Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, kembali bersiaran di ruang udara Radio Malaysia JAKIM Salam FM. Alhamdulillah, Salam Insani siri kedua kembali menemui saudara. InsyaAllah dengan beberapa lagi pengisian menarik yang pastinya menjana jiwa dan minda. Saudara, siapa pun kita, tidak kiralah kita lebih upaya atau kurang upaya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanya takwa menjadi penilaiannya. Oh cahaya, oh cahaya, oh cahaya. Menerusi Salam Insani kali ini, saudara berpeluang sekali lagi bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Haji Adnan bin Abu Bakar, Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat. InsyaAllah banyak lagi maklumat-maklumat mengenai OKU dan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan terhadap golongan ini. Untuk itu, saudara, kita bersama-sama seketika dengan yang berbahagia Tuan Haji Adnan bin Abu Bakar, Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di sini juga saya ingin maklumkan mengikut Akta OKU 2008 pendaftaran OKU ni di Malaysia ni adalah secara sukarela dan oleh itu jumlah yang berdaftar tidak mencerminkan bilangan OKU sebenar yang terdapat di Malaysia. So 323,000 ni tidak mencerminkan keseluruhan OKU di Malaysia ni sebab ramai lagi yang belum daftar. Maka bermakna JKM telah, sedang dan akan menjalankan kempen-kempen pendaftaran secara agresif lah untuk mencapai harapan kita 2.8 juta OKU berdaftar dengan JKM. Bagi maksud peruntukan kewangan Jabatan Pembangunan OKU untuk tahun 2011 sebanyak 79.6 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan untuk memberikan peruntukan kepada OKU lah. Sama ada di segi bantuan, geran dan juga institusi. Dan kita di JKM mempunyai beberapa lagi perkhidmatan untuk OKU. Selain daripada pendaftaran OKU ni, kita juga ada menyediakan bantuan-bantuan kewangan kepada orang kurang upaya. Antaranya, yang pertama, bantuan alat tiruan. Ini bantuan macam kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, kalipers bagi OKU yang miskin yang pendapatan RM720 sebulan, mereka layak mendapat bantuan alat tiruan. Dan alat tiruan ni tidak lebih daripada RM5,000. Dan jika alat tiruan itu lebih pada RM5,000, kita akan salurkan lebihan tu kepada Yayasan Kebajikan Negara untuk menampung lebihan itu. Jadi saya harap kepada semua OKU di Malaysia ni yang ingin mendapatkan alat tiruan ni, datanglah ke Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah-daerah. Di semua daerah di Malaysia ni ada Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah. Pergi jumpa pegawai OKU tersebut dan mohon peruntukan untuk alat tiruan. Yang kedua, kita juga ada bantuan allowance pekerja cacat. Ini allowance bagi OKU yang bekerja. Jadi ini sebagai satu insentif daripada kerajaan supaya mereka terus bekerja. Di samping gaji mereka dapat daripada majikan, kerajaan juga akan memberi mereka sebanyak RM300 sebulan. Ini bagi pendapatan RM1,200 lah bagi pekerja tersebut. Jadi kalau dia dapat gaji RM1,000, majikan kasih RM1,000, JKM kasih RM300 sebulan lagi. Itu tambah lagi. Ini insentif daripada kerajaan. Kita juga ada geran pelancaran, bantuan geran pelancaran. Ini bagi OKU yang ingin berniaga secara kecil-kecilan. Dan maksimum untuk geran ni ialah RM2,700. Jadi pada OKU yang ingin berniaga, contohnya nak buka kedai runcit ke, nak buka kedai gunting rambut ke, nak buat goreng pisang ke, tapi tak ada modal. Contohnya kuali tak ada, gas tak ada, macam mana nak niaga lah kan? So boleh mohon kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah dengan syarat mereka ni berdaftar dengan JKM lah ada kad semua dan pendapatan dia 720. So kita akan
beri geran pelancaran maksimum 2,700 ya untuk mereka memulakan perniagaan. Di samping itu juga kita ada bantuan penjagaan OKU ataupun pesakit terlantar ya. Jadi bagi OKU yang terlantar ya, keluarga mereka terpaksa mengorbankan masa, terpaksa mengorbankan kerja ya. Tak boleh pergi kerja sebab nak jaga anak ni yang terlantar ni, nak mandikan, nak makankan kan. So kerajaan amat prihatin dan akan memberi bantuan bulanan sebanyak RM300 sebulan kepada penjaga ni. Khusus untuk menjaga anak-anak OKU ni yang terlantar lah ataupun pesakit yang terlantar Jadi ini akan meringankan beban kewangan lah nak beli pampers ke, at least nak beli pampers, beri ubat ke, jadi meringankan beban klien tersebut lah Mereka jangan dihina.